Hadis ganjaran syurga bagi orang yang bermimpi bertemu Nabi. Tuan-tuan, pertama sekali orang yang bertemu Nabi ni, orang mimpi jumpa Nabi ni rezeki. Tu kita tak beza pendapat. Kalau dia baca hadis, dia tengok sifat-sifat Nabi tu sama macam mana yang dia nampak dalam mimpi, tu rezeki besar untuk dia. Ya? Tapi kalau orang yang mimpi jumpa Nabi, confirm ke dia masuk syurga? Tak confirm. Rezeki je lah, tapi tak confirm. Jadi, ada tak riwayat yang kata macam tu? Adalah beberapa riwayat. Tengok. Saya kata hadis ni sebenarnya diriwayatkan melalui dua jalur. Keterangan berkaitan dengan hadis ni sebagaimana berikut. Yang pertama, hadis ni riwayat daripada Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq dan Ad-Dailami. Riwayat ni terlalu dhaif kerana perawi bernama Sa'id bin Maisarah. Beliau terlalu dhaif, bahkan banyak meriwayatkan hadis mungkar. Berikut pula merupakan komentar ulama hadis terhadap beliau. Yahya Al-Qattan menganggap beliau pendusta. Imam Bukhari mendengar daripada Anas bahawa beliau Sa'id bin Maisarah mungkarul hadis. Abu Hatim mengatakan mungkar hadis. Mungkar hadis ni perawi hadis mungkar. Dhaif, beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis mungkar. Kemudian kata Ibn Hibban, dikatakan beliau tidak pernah berjumpa Anas, tetapi beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis palsu yang tidak menyerupai hadis Anas. Hal ini seolah-olah beliau meriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW apa yang beliau dengari daripada cerita-cerita rekaan penglipu lara. Riwayat yang kedua, penyakit yang kedua, perawi bernama Yahya bin Sa'id Al-Attar. Beliau juga dhaif di sisi majoriti ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ibn Khuzaimah, Al-Uqaili, Ibn Adi, Ibn Hibban dan Daraqutni. Oleh yang demikian, hadis ini dinilai oleh Ibn Adi sebagai tidak terpelihara, iaitu hadis mungkar. Jalur yang kedua dan jalur yang ketiga, saya komen sekali, kerana jalur yang kedua dan ketiga ni dia ada persamaan, iaitu kedua-dua riwayat ni adalah riwayat pengarang kitab Tafsir Al-Ahlam. Okey? Setelah saya meneliti kedua-dua riwayat ni, maka saya dapati bahawa riwayat ini tidak pernah disebut oleh ulama hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin yang awal, mutaakhirin yang akhir. Ibn Adi sebagai contoh tidak menyebut hadis ni mempunyai jalur lain selain daripada jalur pertama. Begitu juga Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal dan Al-Muttaqi Al-Hindi. Manakala Kanzul Ulmal tidak menyebut jalur lain untuk hadis ni selain daripada jalur pertama. So, yang nombor 2 dengan nombor 3 ni, ulama mutaqaddimin, ulama hadis tak kenal. Tak pernah sebut. Masa komen hadis ni, yang dia orang sebut cuma satu. Panel Fatwa Islam Web berpendapat bahawa berlaku tashif. Tashif ni dia berlaku kesilapan dalam bentuk huruf. Okey. Nanti saya urai. Dalam sanad jalur kedua dan ketiga. Jalur yang sebenarnya adalah jalur pertama. Manakala jalur kedua dan ketiga adalah kesilapan ketika menukil nama-nama perawi. Sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan ini kerana beberapa perkara. Pertama, semua jalur ini bertemu pada perawi yang bernama Muhammad bin Musaffa. Beliau pula tidak mempunyai guru yang bernama Bakar bin Sa'id. Kalau tengok jalur yang kedua tu, ada Muhammad bin Musaffa daripada Bakar bin Sa'id. Muka surat 51. Kita tengok muka surat 51. Muhammad bin Musaffa daripada Bakar bin Sa'id. Kalau tuan-tuan tengok jalur pertama, muka surat 50, Muhammad bin Musaffa daripada Yahya bin Sa'id. Okey? Satu daripada Yahya bin Sa'id, satu daripada Bakar bin Sa'id. Okey. Kemudian jalur ketiga pun dia kata Muhammad bin Musaffa Al-Himsi daripada Yahya bin Sa'id. Sekarang kita ada dua. Muhammad bin Musaffa ada guru nama Bakar bin Sa'id dan Yahya bin Sa'id. Bentuk perkataan, saya kata, bentuk perkataan Bakar dan Yahya dalam tulisan Arab sangat hampir. Bateri habis? Yang buat MP3. Okey. Bakar dengan Yahya kalau dalam tulisan Arab lebih kurang sama. Kalau tulisan tangan, dulu kan tulisan tangan kan? Bakar macam tu dengan Yahya. Kalau zaman dulu tulis.
Jadi kalau dia tulis tangan, kemungkinan untuk orang baca yang ni, dia boleh sengit sikit. Nampak macam ada ruang untuk jadi Yahya. Kemudian bentuk perkataan Al-Attar dan Al-Qattan sangat hampir. Al-Qattan zaman dulu kan tak ada titik. Kalau ada titik pun tak apa nampak kan. Dengan Al-Attar. Kan? Okey. Bentuk perkataan Maisarah dan Muslim juga. Jadi ketiga-tiga ni kemungkinan untuk berlaku tashif, kesilapan dalam nukilan sangat-sangat hampir. Kalau tonton tengok tulisan Arab zaman dulu, manuskrip zaman dulu, tulisan saya ni cantik betul ni. Kalau nak dibandingkan dengan tulisan Arab dulu. Jadi kemungkinan untuk berlaku tashif tu sangat jelas kerana perkataan tu sangat, bentuk dia tu sangat hampir. Maka sebab itu saya katakan, maka inilah petunjuk yang menunjukkan berlakunya kesilapan dalam sanad jalur yang kedua dan ketiga. Maka saya kata riwayat ni adalah riwayat terlalu dhaif, bahkan mengikut sebahagian ulama palsu. Tapi pada saya dia terlalu dhaif kerana perawi ni perawi mungkar, perawi hadis mungkar, maka tak boleh kita sandarkan kepada Nabi dan tak boleh dijadikan sebagai fadailul a'mal. Maka saya katakan tidak dinafikan bahawa mimpi bertemu Nabi SAW adalah anugerah daripada Allah yang amat berharga. Cuma kelebihan syurga bagi orang yang bermimpi bertemu baginda ni tidak ada dalil yang sahih setakat ini. Maka perlu diingat bahawa seorang Muslim yang tidak pernah bermimpi jumpa Nabi bukanlah bermakna dia tidak saleh ataupun tidak mencintai baginda. Cuma saya ada komen satu lagi dalam blog saya, dalam web saya kata sepatutnya jangan banyak cerita lah pasal tidur ni. Pasal mimpi ni jangan banyak sangat cerita. Kita nak bangunkan umat bukan nak suruh tidur banyak.